Lahad Datu Sabah. Tempat asal Dusun Segamo antara suku kaum etnik yang terdapat di negeri ini. Kaya dengan adat dan budaya, suku kaum ini mempersembahkan tarian tradisi sambil berbalas pantun semasa majlis perkahwinan. Menariknya, mereka menggunakan bahasa purba untuk berpantun. Tarian runcai ini merupakan tarian tradisi bagi kaum Dusun Segamo. Dan jika kita dapat saksikan sekarang ini, mereka sering berbalas pantun antara kaum lelaki dan juga kaum wanita. Saya difahamkan, jika pantun itu tidak berbalas, mereka akan terus berpusing hingga 3 hari dan seminggu. Berusia 97 tahun, Igu Talung merupakan penari tertua dalam persembahan pada hari ini. Dia orang tarian sama itu kami bilang ribun itu. Jadi pandai orang sikit-sikit lah. Mulai ku menari, aku 6 tahun. Aku paguro sa kau supaya dekat lipatan sampai turun-menurun, susuk-menusuk. Hujung minggu lalu telah berlangsungnya Festival Sayangi Lahad Datu at Silam 2018. Festival yang pertama kali dianjurkan itu dimeriahkan dengan pelbagai pengisian seperti jualan produk setempat, persembahan kesenian, permainan rakyat, karnival kejaya dan pertandingan muzik akustik. Malam perasmian festival yang berlangsung di Kompleks Sukan Lahad Datu turut dimeriahkan dengan kehadiran Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Yang Berhormat Tuan Muhammadin Ketapi. Persembahan daripada pelbagai etnik telah diadakan pada malam tersebut. Antaranya persembahan daripada kaum Dusun Segamo, dan drama tari Wamadai. Acara yang membabitkan masyarakat pelbagai usia ini mempamerkan seni budaya masyarakat Lahad Datu yang penuh warna-warni. Festival yang berlangsung selama 2 hari itu mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada orang ramai. Memang semestinya kita rasa bangga lah sebab kita dapat memperkenalkan etnik yang ada di Lahad Datu. Excited lah, seronok sebab jarang-jarang ada. Macam rasanya macam first time lah macam begini kan. Harapkan akan dibuat selalu lah, macam setiap tahun begitu. Kalau boleh buat banyak kali lah. Penganjuran festival seperti ini mampu menarik perhatian pelancong dari dalam dan luar negara untuk mengunjungi ke daerah Lahad Datu, sekaligus dapat meningkatkan sektor ekonomi daerah ini. Kalau itu kalau tak pernah sampai lagi ke Lahad Datu, mungkin itu boleh menjadi satu dorongan, tarikan untuk ke sana. Sampai je ke kapal terbang di Lahad Datu tu, terus bawa saya ke satu sajian wajib di sana. Iaitu? Itu daging rusa. Oh ya? Saya cakap lah saya tak makan